Hi guys. So kita orang daripada SS Tejas. SS Tejas. So today kita orang nak interview a few people sebab episode 1 kita dah out. Ya. Episode pasal apa? LGBT. So kita nak tahu apa opinion rakyat Malaysia about this issue. So nak tahu? Let's go. Few things lah pasal gay. So, kita orang nak tengok lah video tu. So hi guys, kita kembali lagi dengan sembang-sembang Tejas. So nama apa? Nama saya Jelita. Julita dah tengok video ni. So kita nak tanya lah about her opinion about this topik yang dorang bincangkan. For my opinion lah, kalau I ada kawan yang terlibat dengan LGBTQ. Dia also ada cerita a bit lah pasal dia punya relationship semua. As a friend, I just mampu dengar and just nasihat because kalau nak melibatkan agama dia buat Islam. Second question, macam you dah jawab tadi sebab kawan you ada involved dengan LGBT kan. So relationship you dengan dia okay je kan? Okay je. Okay. Apa you punya advice untuk kawan-kawan you ataupun dekat orang luar sana? Sebab now mostly isu tu banyak melibatkan student universiti. Lepas masuk universiti je dia berubah. Dia nak cakap culture shock, yes boleh jadi. Dia mostly disebabkan pengaruh kawan pun ada, ataupun dia dah berani jadi diri sendiri. Tapi kalau disebabkan dia masuk you tu dah lupa agama, itu salah. Sebab to put it simply, walaupun kita dah masuk universiti, kita kenalah pandai bawa diri. Pandai jaga diri. Sebab dekat universiti bukan just isu dia, banyak lagi isu lain. Mostly sebenarnya actually pengaruh kawan, pengaruh internet pun ada. Tak kisahlah dia baru in his 20s ke, baru nak masuk 20s ke, still kena jaga diri and jaga sebab tu pengaruh sangat. Terima kasih sebab sudi di interview and semoga netizen kat luar sana akan ambil lah baik atau buruk ni, jadikan iktibar lah. Okay, thank you.